asal lain macam lah pula. Macam kenal je. Asal aku mimpi je, kau datang. Mimpi je kau datang. Buat apa kat sini? Hantar barang kat area sini. Samalah. Kat rumah nombor 0408. Biar betul! Apa Sal? Alamat yang sama. Alamat yang sama. Alamat yang sama. Apa-apa hal, kita minum dulu. Rumah nombor 0408 tu, kita minum dulu. Rumah nombor 0408 tu, kita makan kuih dulu. Rumah nombor 048 tu, ceritanya macam ni lah. Ceritanya begini. Kisah ini telah disampaikan dari mulut ke mulut sejak kira-kira 60 tahun yang lalu. Ceritanya bermula apabila ada 3 orang sahabat yang dikenali sebagai Jebon telah tersesat di suatu kawasan hutan yang sunyi pada suatu malam Jumaat. Tiba-tiba, mereka ternampak sebuah rumah, tidak jauh di hadapan mereka. Ini betul rumah Hang Tua. Ini malam apa ni? Malam Jumaat, kenapa? Mereka mengamati rumah tersebut dan mendapati tiada sesiapa yang berada di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang nyaut. Kau jangan main ni malam Jumaat ni. Hanya, ada sebuah hidangan tersaji di tengah-tengah ruangan. Dengan keadaan mereka yang teramat lapar, terus saja mereka menyantap hidangan yang ada di situ dengan lahap. Tiba-tiba, mereka terdengar bunyi hentakan tapak kaki yang kuat menuju ke arah mereka. Maka, terlihatlah oleh mereka sosok lembaga yang menyeramkan, yang mereka gelar Datuk Hercules. Kejar mengejar pun berlaku di antara Datuk Hercules dengan 3 orang Jebon itu tadi. Aku dah kata. Ketiga-tiga Jebon itu akhirnya terperangkap di jalan mati. Mereka menganggap bahawa habislah riwayat mereka, kerana Datuk Hercules semakin dekat. Ada buaya! Tetapi takdir berkata lain, Datuk Hercules mengejar mereka kerana hendak memulangkan barangan mereka yang tertinggal. Awak hampa lari teruk sangat, ha? Aku tak marah kat hampa. Aku nak bagi barang hampa balik. Datuk Hercules,
Tadi kami makan nasi Datuk. Datuk marah tak? Aku tak marah, Aku memang suka. Akhirnya, Datuk Hercules membuat permintaan kepada mereka untuk menyanyikan satu lagu yang dah lama dia tidak mendengarkannya. Budak-budak, hampa tahu kau main lagu Suwa-Suwil Kemuning. Aku lama tak dengar lagu. Baik tu. Dan, daripada lagu itulah, desa itu telah diberi nama. Adapun berkenaan dengan nombor 0408 itu, sebenarnya, tiada kena-mengena langsung dengan apa yang berlaku di dalam kisah tersebut. Nombor 0408 itu, sebenarnya adalah, nombor bancian bagi semburan nyamuk Aedes di desa tersebut, pada sekitar tahun 80-an yang lalu. Suasuka morning, suasuka morning. Mari kita nyanyi suasuka morning. Suwa-suwe Kemuning. Suwa